Ya, pukul 12.38 dah. Masuk apa tu, waktu Zuhur. Terus saya ambil solat Zuhur tadi. Lepas tu keluar nak pergi beli barang untuk anak bongsu di asrama ni. Lepas tu pergi melawat dia sekejap. Malam tadi pun dah menelpon. Banyaklah permintaan dia tu Cina. Baca terang tadi nampak tu, terang sudah tengok ni. Suhu bawah dah 35 dah. Oh, dekat dashboard ni. Padahal tadi kereta duduk dekat dalam kapos tu. Bawa garage. Panas juga tengok. Oh ya. Kalau naik motor ni tak tahulah macam mana ni. Orangnya jalan kaki tu berdesing rasa. Panas. Pergi di pasar raya Bataras tu. Lepas tu cari ayam goreng, ayam bob, abang kebab. Anak besar malam. Ni datang bawa anak mau sini. Okay, ayam bagus-bagus. Ezra bagi apa? Ezra bagi tu dapat 7A. Berapa B? 2G. Yeay, 2B, 2G, 1C. 6A minus, 1A bulat. Itu nak kasih tu bagus lagi. Okay, boleh lagi tu. Ada masa lagi. Tak, Okay. orang ada ke? Okay tu. Baiklah. Baiklah. Pergi untuk belajar pun untuk enjoy ya. Anak aku dasar tu kita dah biasa berak je. Bye-bye. Okay. Bye. Bye-bye. Ini birthday saya. Okay, macam Papa Yumi. Tapi birthday saya hari sekolah. Nanti dah tak sekolah kan. Bye. Bye-bye. Okay lah. Datang ni. Okay. Datang apa tu? Lepak-lepak dan kereta panas. Ni pun 35 darjah. Nak duduk kat luar biarlah kata. Dengan dia je duduk kereta bawa apa tu tadi, ayam gunting. Nak bawa tanya saya beli lasam tadi, ada tertinggal buat lasam. Tak apalah. Saya balik makan je lah. Aduh, bawa keluar-keluar. Apa benda aku nak makan? Jangan lagi sibuk dah ni. Budak orang apa, mak bapak menghantar anak-anak. Bapak menghantar anak hari ni. Ni 3-5 tak balik, boleh dah melawat. Jadi mana-mana yang 1, 2, 3, 4 tu yang menghantar anak. Ada yang dah hantar lah awal-awal. Biasa kalau kami hari menghantar tu dekat-dekat jam apa, lepas asar pun menghantar. Balik dulu lah. Mau balik baiki laptop orang pula. Ada satu laptop dengan baiki ni. Dah hantar tadi. Mau reformat balik. Kenapa jam pula ni? On the way balik rumah ni. Hari ni hari Ahad. Ada accident ke depan sana? Tiba jam ni. Ahad mana ada jam? Kalau nak jam pun nak kekir keluar petang-petang. Ini nak balik ke arah Tuaran jam ke? Baru pun 2.13 ni. Tengok depan ada apa. Apa jam seluruh sangat ni? Saya check with dia ada accident dekat apa tu, traffic light di sana tu, dekat futsal, Bataras futsal tu. Tak bergerak. Accident sebelah mana? Situ selalu tu orang nak U-turn, orang berhenti apa tu nak masuk ke Bataras sana semua. Kalau tak ada apa-apa ni biasa sekali jalan clear je ni. Bergerak ni. Slow. Ni pun tak bergerak je. Tak sudah slow. Tu ada ambulans pergi sana. Sah mungkin memang accident tu. Ada ambulans tu di sana tu.
Laju ambulans tu begitu. Kereta motor kau. Ni dia laju sikit sini. Apa ni? Tadi laju kan slow balik. Kenapa sini? Nampak. Oh, yo. Okey je nampak ni. Tak ada sini ke sebelah mana accident? Attention to Ke U-turn pedestrians. depan, U-turn sana. Sebelah sana. U-turn depan sana. Terlepas apa tu? Jambatan. Memang ada accident. Ambulans berhenti sana tu. Nampak depan sana tu. Sebelum jambatan lagi tu accident tu. Kenapa accident ni? Nampak boleh angkat apa? Ada orang angkat. Oi. Kereta ke apa ni? Angkat tu kereta dah sebelah sana tu. Dah kena tarik dah. Oi, kereta dengan motor ke? Hancur. Hancur kereta ni. Oh, teruk. Hancur. Teruk juga. Patutlah accident teruk.